Hari ni kita nak buat nasi ayam, tapi kita nak buat one pot nasi ayam. Jadi tak payahlah susah-susah korang basuh periuk nanti. Guna satu periuk je. Nasi dia pun berderai elok. Makan pula dengan ayam grill yang kita buat, dan juga sos cili Thai. Jom kita cuba dalam siri 2 minit 1 resipi bersama Cik Sayang. Langkah pertama kita akan masakkan kita punya ayam dulu. Lepas tu baru kita masak kita punya nasi. Saya pakai ayam bahagian chicken chop. Korang perlukan 2 sudu besar sos tiram, 1 sudu besar kicap pekat, setengah sudu gula, sedikit minyak bijan nak bagi dia punya aroma, sedikit lada sula atau lada putih. Korang gaulkan sampai sekata sebelum kita boleh perap selama 15 minit. Kemudian untuk masak dia, kita perlukan Amoraka's Iron Casserole daripada La Gourmet. Yang bestnya Amoraka's Iron ni, dia 30% lebih ringan daripada cast iron biasa, dan juga mempunyai heat resistance yang tinggi. Maknanya Amoraka's Casserole ni sangat sesuai untuk slow cook, macam sup atau stew. Nak masak nasi pun boleh. Korang boleh dapatkan di Lazada, Shopee atau website La Gourmet, atau di outlet yang saya tulis di caption. Panaskan sedikit minyak. Lepas tu kita masukkan kita punya ayam yang kita perap tadi. Masakkan bahagian kulit dia dulu. Bila dah garing, korang terbalikkan. Boleh tutupkan sikit untuk bagi dia masak sekata. Bila dah masak, korang boleh angkat dan ketepikan sekejap. Kemudian masukkan 2 sudu butter, 4 ulas bawang putih racik, dan juga dalam 3 inci halia hiris. Tumis sampailah dia naik bau. Sebelum kita masukkan dalam 3 cawan beras basmati yang telah direndam 15 minit, dalam 3 tangkai daun bawang, dan juga dalam 4,5 cawan air. Sukatan asas dia 1 cawan beras bersamaan dengan 1 cawan setengah air. Jangan lupa masukkan dalam 1 cube pati ayam, garam secukup rasa, dan juga sedikit perasa. Korang gaulkan dia sekejap. Lepas tu bila air dia dah mendidih lebih kurang macam ni, barulah korang slowkan api, tutupkan periuk dan masak selama 10 minit. Sementara tu korang tumbukkan bawang putih, cili padi dan juga akar daun ketumbar. Lepas tu kita boleh campurkan dengan sos cili Thai. Kalau suka boleh masukkan daun ketumbar. Bila nasi dah masak elok lebih kurang macam ni, bolehlah kita hidang dengan kita punya grill chicken dan juga sos cili Thai yang kita buat tadi. Sangat simple, korang kena cuba kat rumah. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.